First time datang mall ini ke? Baru kejap. Apakah nama mall ini? Elmina Lakeside lah. Betul, Elmina Lakeside Mall. Sebenarnya orang pertama yang tahu mall ini, dia nak belanja barang. Alamak, nak belanja apa pula? Apa-apa dekat sini, abang boleh pilih dengan anak. Tak. Boleh? Jom. Boleh. Tiga anak dia apa? Nak mainan? Nak mainan? Jom. Jom. Let's go. Jom, kita pergi beli mainan. Jom. Dah. Jom. Okey. Abang duduk dekat mana? Saya duduk kat Rawang. Rawang. Ha. Datang sini jauh tak? 10 minit. 10 minit. Gelap-gelap pun sampai. Ya. Hari ni tak kerja lah? Kita kerja sendiri je. Oh. Ha. Nice. So sentiasa akan bawa family pergi? Hari-hari. Hari-hari? Hari-hari. Saya memang jaga dia daripada kecil sampai besar. Yeah. 5 tahun dulu saya jaga. Wow. Ha. Sini ada tengok toy shop tak? Toy RS? Ada nampak tadi toilet kat belah sana. Oh, tapi tak betul. masuk lagi lah. Okey, jom kita pergi. Beli permainan untuk anak-anak. Nanti. Let's go. Okay, jom. Okey, jom kita beli dekat Toy RS. Okey? Okey, let's go. Johan nak apa? Pilih. Yang ni Johan nak apa? Sebab Ayat. saya apa nak? Tu boleh makan masa 2 jam. Je. Okey. Nak? Ini okey. Betul? Okey. Ada lagi. Nak apa? Ni. Yes. Bang, okey. Jadi bang, happy dah hari ni datang mall ini. Oh, happy lah. Kalau macam ni gaya-gaya. Dapat jumpa Pinyang lagi. So untuk abang, apakah yang best dekat mall ini? Space lah. Lepas tu ada playground, budak-budak main tempat. Ya. Lepas tu ada surau, parking senang. Lepas tu ada garden. Yes. Lepas tu banyak pilihan makan. Ya. Sangat banyak. Memang akan jadi tempat kita setiap hari boleh, setiap minggu boleh. Wow. Okay. Thank you bro. See you. Okay. Enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Cakap apa kat Angga? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.